Gegar Vaganza 12. Minggu pertama dah berakhir. Jom kita tengok siapa nombor 1, siapa tersingkir dan siapa yang memberi persembahan yang paling berkesan. Okey, jom. Macam yang kita jangka, minggu pertama memang tak ada penyingkiran. Tapi dekat awal konsert, ada satu kejutan yang mana Zaitun Samion diumumkan sebagai peserta yang ke-14. Tapi semua tu hanyalah gimmick. Rata-rata orang cakap untuk minggu yang pertama semua persembahan memuaskan dan peserta dengan markah tertinggi adalah kumpulan Mendua dengan markah 69.5. Untuk konsert yang pertama, selain daripada persembahan-persembahan tu, ada banyak momen-momen yang lucu. Antaranya kisah tentang hantu Kak Limah muncul dan juga penampilan istimewa Bobo. Sebenarnya Bobo ni adalah orang yang terawal viral dekat Malaysia ni. Diacarakan oleh Nabil dan juga Sherry Al-Haddad, dua-dua memang on point. So untuk minggu yang kedua, tema dia adalah sama-sama naik. Diorang akan nyanyi lagu yang popular zaman diorang dan seangkatan dengan diorang. Kalau korang nak tengok semua ni, korang boleh dapatkan Astro ataupun korang boleh langgan Suka. Setiap Ahad pukul 9 malam, Gegar Vaganza 12. Korang rasa siapa yang akan tersingkir untuk minggu yang kedua? Korang letak kat ruang komen. Bagi korang yang suka entertainment content, korang boleh follow saya sekarang sebab selalunya persembahan-persembahan dekat Gegar Vaganza memang sedap. Jumpa minggu yang kedua, GV12. Bye.